Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah meneruskan tindakan penguatkuasaan apabila seramai 129 individu ditahan dalam satu operasi bersepadu yang dijalankan di sebuah tapak pembinaan bangunan perniagaan di daerah Kulim. Operasi yang dikenali sebagai Ops Sapu itu dilaksanakan pada 29 Julai 2026 kira-kira jam 10 pagi hasil risikan serta maklumat daripada orang awam. Seramai 20 pegawai penguatkuasa daripada Unit Tindakan Imigresen Negeri Kedah terlibat dalam pemeriksaan di lokasi berkenaan. Dalam operasi tersebut, seramai 159 individu telah diperiksa membabitkan 30 rakyat Malaysia dan 129 warga asing. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua 129 warga asing berkenaan dipercayai melakukan kesalahan berkaitan peraturan imigresen termasuk tidak mempunyai dokumen perjalanan atau pas yang sah tinggal melebihi tempoh dibenarkan serta melanggar syarat pas yang telah ditetapkan. Daripada jumlah keseluruhan tangkapan, seramai 125 adalah lelaki manakala 4 lagi perempuan. Mereka melibatkan 100 warga Bangladesh, 11 warga Pakistan, 10 warga Indonesia dan 8 warga Myanmar. Ketika operasi sedang dijalankan, beberapa individu cuba mengelak daripada pemeriksaan dengan melarikan diri dan bersembunyi di sekitar kawasan tapak pembinaan. Ada yang cuba mencari perlindungan di bahagian struktur bangunan yang masih dalam pembinaan sekaligus mewujudkan risiko keselamatan kepada diri mereka sendiri. Namun tindakan pantas dan terkawal oleh anggota penguatkuasa berjaya memastikan keadaan kembali terkawal. Semua individu terbabit berjaya ditahan dengan mengambil kira aspek keselamatan serta pematuhan prosedur operasi standard sepanjang operasi berlangsung. Kesemua individu yang ditahan berusia antara 21 hingga 62 tahun telah dibawa ke Depot Imigresen Belantik untuk proses dokumentasi, siasatan lanjut serta tindakan mengikut Undang-Undang Imigresen yang sedang berkuat kuasa. Dalam operasi sama, satu borang IMM29 atau saman kepada saksi turut dikeluarkan bagi membantu proses siasatan berkaitan kes tersebut. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan akan diteruskan secara berterusan bagi membendung pelanggaran Undang-Undang Imigresen serta memastikan setiap individu yang berada di negara ini mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pihak berkuasa turut mengingatkan para majikan supaya tidak mengambil pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen lengkap atau membenarkan mereka bekerja tanpa kebenaran sah. Mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang boleh dikenakan tindakan tegas mengikut peruntukan Akta Imigresen 1959,63. Orang ramai juga digesa supaya menyalurkan maklumat kepada Jabatan Imigresen Malaysia sekiranya mengetahui kewujudan aktiviti yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang Imigresen. Kerjasama masyarakat amat penting dalam membantu pihak berkuasa menjaga keselamatan, ketenteraman awam dan kedaulatan negara. Dalam usaha memastikan undang-undang terus dihormati, tindakan melanggar peraturan hanya membawa akibat kerana cuba mengelak daripada tanggungjawab bukan jalan keluar daripada kesalahan yang dilakukan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.